Macam tak hujan Jumaat Sabtu Ahad ramai lah. Oh, 3 hari tu lah. Oh. Okey, terima kasih bang. Ya, RM1 saja guys. Kira macam mana? Kalau daging 12, kalau campur tengok campur macam kalau campur 20, kalau dua campur. 2 campur. 20. Bagi saya daging ah. Daging saja makan. Daging. Rojak buah satu tak? Makan bungkus. Bungkus. Okey. Hai, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Eric Drive. Sekarang korang mesti tak asing kan Paragon Marketplace. Nah, kita berada dekat kira Tampoi ni, Tampoi. Jadi ada sesuatu yang spesial, saya nak ajak korang buat keliling ke dalam sana. Kerana dekat sana itu ada pot lepak dengan berbagai jenis makanan yang korang boleh jumpa dekat sini. Nah, seperti dekat depan saya ni, nasi Arab banget. Tapi sebelum masuk, saya nak tunjuk korang tempat dia. Ngam-ngam korang boleh waste langsung Paragon Marketplace. Nah, lepas korang datang, korang boleh parking dekat sini ataupun dekat atas ujung sana. Kerana dekat sini untuk parking korang tak payah risau. Parking dia memang luas. Nah, kerana malam ni saya datang hari Ahad malam Isnin. Jadi mungkin suasana dekat dalam sana nanti akan sedikit tak ramai lah berbanding dengan hari-hari cuti biasa. Tapi tak apa, di saat seperti inilah jadi korang boleh nampak semua apa saja yang ada yang menarik dekat dalam sini. Right, jom kita masuk ke bahagian dalam. Nah, ini dia guys, pintu masuk dia. Dia buka setiap 6 petang sampai 1 pagi ya. Nah, dekat sini korang boleh jumpa macam-macam lah. Nasi Arab pun ada. Masih ni UI Western Tijor. Jadi untuk suasana malam ni memang agak slow lah. Mungkin kalau korang nak datang, korang boleh datang time Jumaat malam Sabtu ke ataupun Sabtu malam Ahad lah, kira ramai. Baik. Ni ada ubi lambung. Bang. Dia 5 pieces ni RM10 je. Ubi lambung. Oh, ada smash burger juga ni. Dari web korang boleh tengok dia punya view. Memang best lah. Kalau korang bawa korang punya family ke, punya awet-awet ke, memang best lah. Dekat sini juga ada tempat bermain anak ah. Jadi kalau ada anak bawa anak, ni ada tempat bergambar. Okey, bela headshot ni sebenarnya. Thank you Bang Jojo, thank you follow. Sebenarnya Ni dia. ada banyak kegunaan. Hai Mira. Oh, ada ayam kat dalam. Ayam metik ke. Ini banyak kegunaan. Kalau masih datang kat belakang ni. Selamat datang ke Mini Zoo. Bayaran RM5 saja. Oh, sekali masuk RM5 saja. Dekat dalam sana, oh ada ular juga oh. Ada ular, kura-kura, itik ayam. Ini tempat mancing ikan. Dia ada satu, dia macam apa nak panggil ni, gerobak berjalan. Penampakan dia macam gitu, gerobak berjalan. Ada satu kereta 4 tayar tu, tarik dia, nanti mungkin budak-budak akan naik di belakang ni lah. Dia akan direct
tempat main anak ada. Kalau orang nak beli baju pun ada juga. Dengan makanan siap tempat duduk sekali pun ada. Macam gini RM2. Buat steamboat tulang. Ni. Bang, green tea berapa tu bang? Ya, Green tea? green tea. Biasa ramai bila sini bang? Ya, kalau macam tak hujan Jumaat Sabtu Ahad ramai lah. Oh, 3 hari tu lah. Abang dah cakap Jumaat Sabtu Ahad lah. Kalau korang nak datang sini memang okey lah. Macam saya cakap tadi lah, memang di sini memang hari-hari cuti lah dia kalau nak ramai lah. Siapa lagi kalau bukan sekarang bila lagi? Nasi goreng kamu nasi goreng mulai. Ada masak panas-panas. Kamu tempe tak? Dia ada apa? Nasi hai. Siap dengan live band lagi. Duduk, makan, minum, siap menikmati live band. Sup Arab Kentucky. Makcik kira macam mana makcik? Kira macam mana? Kalau daging 12. Kalau campur tengok campur macam kalau campur 20. Kalau dua campur. Dua campur. 20. Bagi saya daging ah. Daging saja makan. Daging bungkus. Alright, kita try satu sup Arab. Sup Arab nombor 1 Kentucky. Lepas makan memang orang akan balik
dekat tangan ni. Dia cuba jalan lagi. Mana tahu ada pot baik yang boleh buat kita sangkut lagi. Ni air cendol KY Cool Fresh. Dia ada ayam crispy ni. Ini apa? KY Crispy. Oh, satu company lah. Kita satu kopi lah. Rojak pun ada ke? Rojak buah RM8. Kak, bagi rojak buah satu tak? Makan bungkus. Okey. Memang habis koyak lah. Kalau korang datang memang koyak. Ni dia benda yang saya cakap. Dia akan dia ada customer dia jalan. Boleh Alright, boleh. Kita pergi jalan dulu lah. Biar kakak tu yang buat. Video ni memang dia punya suasana lepas hujan. Kalau tak hujan, malam ni kira malam ramai juga. Dekat depan sana pun ada live band. Ni semua ni. Jauh bang, nampak bang? Terlalu jauh. Berapa jauh? Nasi kerabu sambal hijau. Dua punya sambal memang padulah. Rugilah kalau korang tak singgah kat sini. Saja setakat ni dah tengok lagi rojak dekat sana pun ambil lagi. Apa? Kak? Terima kasih kak. Ini kari ada. Oh, bakso ikan ni Bandung dengan nasi goreng pun ada. Harga RM8 saja. Korang dapat mana lagi? RM8 ni. Dah kira harga rakyat dah ni. Sate pun ada. Sate babat. Ni ada satu vendor yang tak buka tuan. Mungkin pasal hujan pun. Kalau tak hujan dia on semua. Pening kepala kau tengok orang kat sini. Kau tengok dia baju bangku dia, meja dia, baju tenggelamnya memang penuh lah. Jual. Sebetulnya mata memandang semua nak beli, tapi lepas beli nanti sayang pula, bazir, tak termakan. Pani puri baik. Ni dah kira habis lah. Dia punya tempat tak besar sangat. Kalau nak pusing pun sekejap dah habis lah. Tapi dia punya isi itu yang penting. Korang jangan silap. Tempat boleh kecil, tapi korang masuk isi dia memang beleleh dia orang. Baik, kita balik ke tempat rojak tadi. Asal ni pun dah habis. Ni dia abangnya. Driver dia. Memang murah sini abang tu lah. Murah sini, murah sini.
Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like dan komen. Jumpa lagi bersama saya next hari di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tengok dragon dia keluar asap. Saya sudah keluar habis juga korang.